Bismillahirrahmanirrahim. At-Taurah antara kitab yang wajib kita beriman adanya kitab ini, dan kita adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, kerana disebut di dalam Al-Quranul Karim dan juga disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah kitab Taurah. Walaupun banyak hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurah ini sudah dinasahkan, dibatalkan dengan turunnya Al-Quranul Karim, namun di sana ada perkara-perkara dasar, akidah dan syariat yang tetap, yang sama dengan Al-Quranul Karim. Sama ada yang ditetapkan sehingga hari ini yang sama dengan Quran, ataupun yang sudah dinasahkan dan kita tidak boleh beramal lagi dengannya, termasuk dalam perkara Taurah yang kita beriman adanya. Perkataan Taurah ialah dari perkataan bahasa Ibri atau Ibrani, iaitu bahasa orang-orang Yahudi. Maknanya syariat atau pengajaran. Menurut istilah syarak, ialah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Sama ada suhuf, yakni lambaran-lambaran, atau alwah, yakni kepingan-kepingan daripada kayu atau batu, yang ditulis padanya ajaran Allah yang diterima ketika bermunajat di Gunung Turi Saina. Kitab Taurah ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, merupakan kumpulan wahyu-wahyu yang ditulis sama ada pada kertas ataupun pada kepingan daripada kayu atau batu. Sama ada yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam di mana saja, atau yang disuruh oleh Allah ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat di Gunung Turi Saina dalam masa 40 hari. Allah Ta'ala berkata-kata terus kepada Nabi Musa alaihi salam dalam peristiwa yang terkenal yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, sehingga Gunung Turi Saina yang pejal, yang kuat, menjadi hancur sama rata dengan tanah kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Musa pengsan, dan Allah Ta'ala jadikan semula gunung itu yang dapat dilihat sehingga hari ini. Bagi mengakui At-Taurah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Surah Al-Imran ayat 1 hingga 4. Artinya, Alif Lam Mim, Allah tidak ada Tuhan malaikat dia yang hidup kekal lagi sentiasa berdiri sendiri.
Dia menurunkan Alkitab yang Al-Quran kepadamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurah dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh seksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Ayat ini menegaskan dengan sekuat-kuatnya, setelah Allah memulakan dengan alif lam mim, huruf yang menjadi bahasa Al-Quranul Karim, dan Allah menyebut syahadah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Dia saja, menyebut sifat-sifatnya yang maha hidup, yang berdiri dengan sendiri, menegaskan bahawa Allah telah menurunkan kitab dengan sebenar, dengan sungguh-sungguh, dengan adil, tidak ada bohong, tidak ada palsu, tidak boleh diragukan. Kitab-kitab itu di antaranya Al-Quranul Karim, di antaranya Taurah dan Injil, di samping kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul yang lain. Dan kitab ini adalah ayat-ayat Allah, menjadi petunjuk kepada manusia, menegangkan perkara yang sebenar, membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Semua hukum yang ada dalam kitab ini adalah benar, yang berlawanan dengannya adalah salah, dan siapa yang mengingkar akan kitab-kitab ini adalah kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Taurah yang diakui oleh Al-Quran ialah yang sebenarnya, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun Taurah yang dipakai oleh ahli kitab sekarang tidaklah mempunyai sanad yang sah bahawa ia sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, kerana termasuk di dalamnya pindaan dan tokoh tambah yang bercanggah dengan dasar yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam. InsyaAllah kita akan dedahkan penyelewengan mereka secara terbuka apabila sampai di tempatnya. Kitab-kitab ini banyak sudah diselewengkan daripada yang asal, diselewengkan oleh pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka yang mengejar kepentingan dunia. Namun di dalam kitab ini masih ada perkara-perkara dasar. Oleh kerana itulah maka Islam mengiktiraf perkara-perkara dasar ini. Dengan sebab itu di sana ada beberapa hukum di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Quran, bila hukum dalam Quran, semua mazhab dalam Islam tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf, mesti menerimanya. Di antaranya, kita boleh makan sembelihan orang Yahudi, boleh makan sembelihan orang Kristian, dan boleh berkahwin dengan perempuan-perempuan mereka. Diizinkan dalam Quran. Kita berasa pelik sebab ada orang ngaji, sebab tak belajar. Ada orang kita, dia tak mengajar, berasa pelik. Oleh kerana itu, orang-orang kita yang duduk di negara barat boleh makan daging sembelihan orang Yahudi, daging sembelihan orang Kristian, dengan syarat binatang yang dia sembelih itu binatang yang halal. Kalau dia sembelih babi, haram juga. Dia sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih ayam, boleh makan. Ini dengan nas Al-Quran. Kerana kita wajib beriman dengan kitab-kitab mereka, kita kena faham, dan berkahwin dengan perempuan-perempuan mereka. Walaupun para ulama tidak menggalakkan berkahwin
dengan perempuan-perempuan ahli kitab, bukan Islam, tetapi dia dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran membenarkan perkara-perkara ini, menunjukkan bahawa di sana ada perkara-perkara asas di dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang diakui oleh Al-Quran di dalam Taurat, apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, wajiblah kita mempercayainya, kerana penjelasannya mestilah benar. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang menceritakan beberapa perkara yang ada di dalam kitab Taurat. Di antaranya ialah yang pertama, perkara-perkara yang telah disebut di dalam suhuf Ibrahim alaihi salam, seperti yang telah kita baca di dalam ayat-ayat surah An-Najm dan surah Al-A'la, yang mengatakan tentang hari kiamat, menyatakan tentang betapa lebih dan besarnya kelebihan orang yang bersemayang, yang taat kepada Allah Ta'ala dan akan menerima balasan pada hari kiamat, disebut di dalam Taurat yang sudah kita baca. Yang kedua, beberapa hukum syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel, seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurah fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah yang Islam, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Kerana itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Menurut riwayat yang sahih, bahawa sebab nuzul, sebab turunnya ayat-ayat ini ialah bagi mendedahkan orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencuba untuk menyembunyikan hukum Allah yang ada di dalam Taurat. Ceritanya disebut dalam kitab tafsir, apabila adanya dua orang Yahudi yang berzina, yang sudah kahwin, lalu mereka menghukum dengan cara dilomok arang pada muka dua yang berzina itu. Kemudian dia arak beramai-ramai. Kemudian ada kalangan mereka, ini diatur oleh Allah Ta'ala, sama ada mereka sedar tak sedar ini berlaku. Kalangan mereka yang mengatakan, baik kita bawa pada Muhammad, tengok Muhammad hukum macam mana, Muhammad hukum macam mana, hukum dalam Quran macam mana. Sebabnya hukum yang ada dalam Taurat ialah hukuman hudud. Perempuan yang berzina yang sudah kahwin direjam sehingga mati. Yang belum kahwin disebab sebanyak 100 kali. Apabila berlakunya orang-orang besar, raja-raja, puak-puak raja, puak-puak menteri, pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin banyak mengerjakan zina, lalu ulama-ulama mereka meminda hukum Allah Ta'ala.
mereka membatalkan hukuman rejam, meninggalkan hukuman sebab saja. Hukuman rejam dibatalkan oleh mereka, diubah kepada hukum diarak di tengah khalayak ramai, diletak di atas keldai, dibawa diarak. Bila ada kalangan mereka mengatakan, mari kita bawa dekat Muhammad. Pada masa itu Islam memerintah di Madinah, dan di sana ada tahaluf, ada persepahaman di antara Nabi dengan orang-orang Yahudi. Bagi orang Islam ada hak, dan bagi orang Yahudi ada hak mereka. Dalam perkara yang berkait dengan agama mereka, terpulang pada mereka menghukum mengikut agama mereka. Bila mereka bawa kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, sila kita hukum sebagaimana yang ada dalam Taurah. Lalu dibawa kitab Taurah, Taurah yang sungguh-sungguh. Maka dalam Taurah itu ada ayat rejam. Lalu yang membacanya baca separuh saja. Kerana Taurah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Arab. Dan Nabi pula dizahirkan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu membaca dan menulis. Dan Nabi tak tahu bahasa Ibrani. Dia baca-baca, hak hukum sebab saja. Dekat hujung rejam dia tutup ngejari. Tutup ngejari. Tak siapa dekat tu. Lalu seorang Yahudi yang masuk Islam. Setengah ulama mengatakan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, mengatakan sila angkat tangan tu. Angkat tangan, baca perhabis. Jangan baca separuh. Bila dia baca, dia dapati di dalamnya hukum yang sama dengan hukum yang ada di dalam Islam ini. Allah Ta'ala mendedahkan bahawa di dalam Taurah itu ada hukum hudud yang sama dengan hukum yang ada di dalam syariat Islam. Di antaranya juga ialah firman Allah Ta'ala, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'ayna bil-'ain wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhun was sinna bis-sinn wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Suratul Maidah ayat 45. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yakni dalam Taurah, bahawasanya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran juga mendedahkan hukuman qisas. Yang tadi hukuman hudud. Hukuman hudud yang berkait dengan hak Allah Ta'ala. Yang berkait dengan hak Allah Ta'ala, setelah dia bawa ke mahkamah, tidak boleh dimaafkan, tak boleh diampun. Yang berkait dengan hak Allah Ta'ala, cumanya digalakkan orang yang buat kesalahan hudud bertaubat di luar mahkamah. Orang yang berzina, orang yang minum arak, yang tuduh orang berzina, maaf di luar mahkamah yang tuduh orang. Jangan bawa ke mahkamah. Yang berzina begitu juga, digalakkan bertaubat. Oleh kerana itulah, bila Ma'id bin Malik datang bertemu dengan Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hukum saya kerana saya sudah berzina. Nabi buat tak dengar. Buat tak dengar paling ke lain. Paling ke lain. Lepas tu dia mari pula, ya Rasulullah, saya berzina, hukum saya. Nabi kata, bertaubatlah. Mau bertaubat, bertaubatlah. Lepas tu mari pula minta dia dihukum. Minta dia dihukum. Nabi awak tak tahu sehingga sembahyang asar. Lepas sembahyang asar dia mari. Nabi kata, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosamu kerana mu sembahyang asar dengan aku tadi. Lepas tu dia mari pula
mari pula minta dihukumkan. Kali yang keempat. Kali yang keempat barulah Nabi perintah supaya dia direjam. Direjam sehingga mati. Mengikut riwayatnya, setelah direjam, dia pikah bangun lari. Ada sahabat yang pergi kejar dia. Nabi kata jangan kejar, boleh jadi dia nak tarik balik. Nak tarik balik. Jangan kejar, biar dia lari. Ini hukum hudud yang kita kena faham. Nabi menyampaikan ucapan, adalah lebih baik bagi seseorang yang melakukan kesalahan ini, dia bertaubat. Tak serah diri, dia bertaubat. Kerana kelebihan orang yang menyembunyikan dosanya, disembunyikan oleh Allah dosanya pada hari kiamat kelak. Kelebihannya, itu dia. Namun ada orang serah diri. Menunjukkan bahawa hukuman hudud ini bukan mudah sewenang-wenang. Payah nak jatuh hukum. Dikalahkan orang itu bertaubat. Begitulah yang mencuri, yang minum arak, setelah dibawa ke mahkamah, tak boleh dibebaskan lagi. Kerana ini berkait dengan hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala yang memelihara maruah, memelihara harta, memelihara harga diri manusia. Ini hak Allah Ta'ala. Adapun yang kedua ni, yang kita baca ayat yang kedua, ini hukuman qisas. Nyawa dengan nyawa. Bunuh orang dengan sengaja. Sabit kesalahan, dijatuhkan hukuman bunuh balas. Mata dengan mata. Dia cocoh metikam mata orang buta. Tikam mata dia katik. Tikam mata dia katik. Ya buta sama. Dia kerak telinga dia juga sebelah. Dia kerak sebelah. Kerak dua telinga. Dia potong hidung dia katik. Patahkan gigi dia katik. Sebatang gigi dan sebatang gigi. Adapun luka, dengan qisas dibayar diat. Kerana luka payah nak ukur. Maka dibayar diat, denda. Hukuman qisas ini dibenarkan pengampunan. Yang mengampun ialah kalau sekiranya kecederaan, orang yang cedera itu boleh ampun. Boleh maafkan, dapat pahala yang besar. Dia tak mau maaf, hukuman qisas. Kalau sekiranya kematian, yang boleh mengampun ialah wali kepada si mati. Ayah dia ataupun anak dia, wali kepada si mati. Waliyudam boleh mengampunkan dan ditukar dengan diat, ataupun dimaafkan diat itu. Boleh juga, tak payah bayar denda. Kalau bunuh 100 ekor unta. Kiralah sekarang ni berapa harga seekor unta. Kalau seekor unta harga 1,000, 100,000. Kalau seekor unta harga 5,000, 500,000. 500,000 tu dibayar pada wali dia. Bukan boleh pada kerajaan. Ini bela. Ini beza kena faham. Lah ni bayar denda nyegomo dia kerajaan. Dalam Islam tidak. Boleh kepada mangsa kezaliman. Ini hukum Islam. Bila orang kafir dengar, rupanya lagu tu, dengar dulu. Masalahnya tak mau dengar dulu, pakai gomo daripada jauh. Dengar dulu apa dia hukum Islam. Hukum Islam tu apa dia? Baru dia tahu. Rotang lagu mana? Bukan rotak macam dia siapa cabut isi-isi. Nak putus horak. Hukuman sebab dalam Islam ni untuk mengajar, mendidik, bukan untuk menyeksa. Hukuman-hukuman ini ada dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat. Kitab orang-orang Yahudi. Bila orang Yahudi dengar apa yang ada dalam Quran, patutnya orang Yahudi masuk Islam lah. Menandakan Muhammad adalah Rasulullah. Bukan mereka, ini hukum Allah. Sama dengan hukum yang ada di dalam kitab kamu. Tetapi degil orang Yahudi ni tak boleh masuk Islam juga. Kecuali sedikit sahaja yang masuk Islam. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan Yahudi ni kafir. Pasal apa? Kerana menolak hukum-hukum Allah yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Quran. Maka begitulah juga kalau orang Islam ni tolak hukum yang ada dalam Quran. Adik-beradik Yahudi itu juga. Dan Allah Ta'ala mengatakan zalim. Tak melaksanakan hukum yang ada dalam kitab Allah adalah zalim. Adalah zalim. Walaupun kita tengok hukum yang ada pada hari ini
rengan. Rengang tu dok zalim lah. Guna akal kita. Dok zalim lah. Tapi Tuhan kata zalim. Zalim terhadap mangsa. Terhadap mangsa. Undang-undang yang ada pada hari ini membela orang zalim. Membela penjenayah. Bukan membela orang yang kena zalim. Itu kena faham molek. Undang-undang Islam membela orang yang kena zalim dan juga menolong mereka yang zalim supaya diampunkan dosanya. Ayat-ayat tersebut menyatakan tentang hukum jenayah yang disebut di dalam kitab Taurat, di mana ianya terdapat beberapa persamaan dengan syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada beberapa hukum di dalam Taurat yang tidak dinasahkan oleh Al-Quran. Quran tidak menasahkan hukum itu. Wallahu a'lam.